Assalamualaikum, ini City facelift. Ini sedan paling high spec EHEV. Dia buat 360 yang kita. Dia minta tak nak terbuk apa langsung kita letak kamera kat situ lah. Okay, itu kamera dia tu. So ini tak ada terbuk apa-apa, dia klik saja situ. Biasa kita letak dalam logo ataupun bawah logo. Dia special crash kita buat jugalah. Ni lens wash boleh pakai balik. Macam yang baru punya 360 pun macam ni lah. Ada satu kamera kat sini. Ni belakang, kita cabut yang asal, kita pasang yang baru. Okay, ni yang kanan lah. Ada satu lagi kamera lah untuk 360 kanan. Okay, ni skrin asal lah. Tak ada tukar Android player. Skrin asal Honda bagi. Setting radio ke apa ke semua macam biasa. Lane wash fungsi, bagi signal keluar lane wash. Tapi ni dia ada 360 lah. Tengok masuk gear reverse. Tayar belakang kiri kanan, gambar sangat clear. Aku tak tahu korang boleh nampak tak. Memang sangat clear. Kalau aku masuk depan, dia macam ni lah. So abang ni kat atas ni ada nombor plate. Nombor plate ni kalau naik atas sikit memang cantik lah. Ini walaupun letak bawah, still boleh cover banyak area. Even dia wide angle tu, nampak tepi body, sampai tepi body boleh nampak. Okay, masuk gear reverse. Sekali lagi, ada tayar belakang. Ini depan pun boleh buat tayar juga, tapi ini view jadi kecil, dia terpenyek lah. Okay, so ini untuk EHEV ni tak dapat lagi buat untuk touchscreen. Kita bagi dia satu rotation dial knob ni lah. So dial knob ni just tekan, panggil 360, tekan lama-lama, hold, dia hilang. Tekan sekali, buka, tekan lama-lama, hilang. Okay, kita tekan sekali, dia buka, kita boleh ambil yang view bawah tu. Nampak? So sekarang ni view dia adalah tayar depan. Tayar depan kita tekan lagi, 4 tayar, tekan lagi, tayar belakang. Nampak? So ini jarak depan dengan belakang. Ini depan dengan dinding, ini belakang dengan dinding. Kereta kita pakai BMW lah, sedan City tak ada. So ini kiri, ini boleh nampak side. Ini tayar kanan, sorry. Ini tayar kiri, ini side 3D. Okay, so ini belakang lah. Boleh wide angle, nampak tu, hujung ke hujung nampak. Dan dia lagi besar daripada original. Gambar dia of course lagi terang. Ini pun depan. Okay, gambar memang sangat-sangat terang. So dekat sini setting, boleh pergi personalize, ada lagi boleh pilih. Tak nak lane wash, boleh pilih yang view macam ni. Contoh kita ambil left row kan. Okay, kita tengok apa akan jadi. Kita tutup, tekan lama-lama. Okay, kita bagi signal kiri, dia tak keluar lane wash, dia keluar wide angle sebelah kiri. Nampak body, nampak depan, nampak belakang. Macam ni pun best juga. Okay, alright, kita nak compare. Kalau nak on lane wash 360 mesti tutup. Tekan lama-lama, dia tutup. Tengok lane wash tadi. Lane wash dia nampak macam ni je. Tapi kalau kita bagi 360, dia nampak full. Kereta paling dekat, kereta apa anak-anak ke, kucing lalu ke, semua nampak. Gambar memang sangat jelas tu. Memang terang gila gambar. Tu dia pergi depan lah. Tengok belakang, memang terang. Okay, so ini yang paling latest kita boleh buat yang mana beli kereta tak ada 360 Honda City, tak kisah apa spek, pakai player macam ni boleh buat lah. Okay, so untuk yang pre-facelift memang boleh buat touchscreen lah. Facelift ni kita akan update time to time sampai boleh buat touchscreen. Korang boleh follow aku lah. So itu sajalah aku nak bagi option yang mana beli kereta Honda City. Itu hari kan ada 360 yang tiba-tiba last minute beli, tak dapat, boleh cari aku lah. Gambar puas hati, jangan risau. Memang sangat terang. Even kalau pergi compare dengan yang original 360 untuk Honda City, takkan dapat terang macam ni. Ini malam terang macam siang. Biasa saja bagi dia. Setting apa semua takkan lari Kalau nak cepat pun boleh tekan juga. Dia terus dapat mode tayar kiri kanan. Okay, itu saja dari saya.